Untuk trip kali ni, kami menginap di Hotel The Granite Luxury Hotel bersebelahan dengan Comptown. Parkingnya canggih mat. Parkingnya masuk lift. Okey, dekat betul. Kanan di sini betul. Nampak apa cerita kau? Jadi nak ingat lah. Betul dia kena ingat, tapi nak kena tahu lagi. Nah, mat. Okey, kita pergi ni apa pada sini. Dekat dah. Pokok batu. Okey, dia tu. Kita akan dipakai. Okey. Okey, kita dah sampai di Penang Hotel Granite Luxury. Ini parking je, parking automatik mat. Apa yang first time tu, apa bagai tu akan ajak kita. Kita dah check in tadi, lagi kita nak pergi bilik. Kita dah review sikit tempat ni. Dah pergi masuk bilik tu. Dia masuk bilik tu. Okey, tingginya. Bangun apa ni? Oi. Wow. Cantik. Bila bilik nak kena sewa kan. Betul? Granite Luxury. Cantik ah. Berviewkan bangunan. Punya kelengkapannya lengkap. Lepas tu dia punya bilik dia asyik. Ini ruang tamu. Dekat ni ada dapur office. Ini ada bilik foto. Ya. Automatic on TV. Kita tengok dia toilet dah. Senang boleh dakil. Oh, dia sambung sini ke bilik. Welcome to Granite. Kopi ni kita boleh bantu ha. Kopi pun ni. Tema je, tema industrial. Bila ni tema industrial. Klasik dan industrial. Lepas tu kerusi ni boleh buka jadi katil. Macam mana? Oh, macam ni. Wow, boleh lepak kat sini. Boleh tidur kat sini. Boleh tengok TV. Boleh, relax nampak. Okay, relax nampak. Kita lah ni berada di Feringgi Bay. Kita nak makan-makan kat sini sambil healing di pantai. Kat sini memang banyak kita makan, kafe. Lepas tu kita boleh beriada, boleh layan sunset. Lepas tu kalau hampa stay sampai malam, kau boleh tengok show api. Fire show. Jom kita tengok kedai apa yang menarik kat sini. Meriah mat. Memang ramai orang ni. Boleh mandi laut, boleh enjoy sunset, makan-makan. Ada orang VIP. Fire show. Tengah training ke? Memang best lah. Punya vibe je kat sini. Ramai orang mengambil gambar. Memang cantik lah dengan sunset lah tadi. Lepas tu kayaknya ada banyak kedai makan, kafe-kafe. Nak mandi laut pun boleh kat ni. Tapi tu je ada boya dulu. Tak berani nak mandi. Feringgi Bay ni boleh dikatakan atraksi yang terbaru jugalah dekat Penang ni. Kat sini terdapat banyak kafe-kafe yang hampa boleh lepak sambil layan sunset. Memang best. Kat sini juga ada water sport yang hampa boleh main. Boleh lepak tepi pantai, healing-healing, mandi laut dan macam-macam lagi lah. Jom, okey.
Cara kita makan tu. So, jalan-jalan ke pantai. Tengok orang. Orang tengok kita. Banyak sangat kita makan. Di pantai cafe. Pantai cafe. Bye. Makan dia sebentar. Dia punya ayak panjang kan. Apple juice dan orange juice. Oh, draw dia tu. So, sampai ke mulut tu. Okay, dapat free gift. Apa ni? Pencuci mulut. The baby. Ha? Bila ni? Abang pun tak tahu. Try aku tahu, tak? Ni dia buat topi ni. Dia tinggal ni. Dah chicken grill. Bagi. Oh. Panas mas. Dah. Makan-makan ke, bendera tu buang lah. Semangat cinta ke Malaysia ni bagus ni. Makan hari bendera. Nak lagi lah. Oh, tak. Lemah kan. Ada ayam. Sikit-sikit, makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit kan? Uyu. Okey, fire show dah nak start. Bagi kita boleh tengok. Okey lah, kita dah selesai aktiviti kita kali ni. Makan lah. Akhir takut api pula. Dia kena balik lah. Akhir takut api lah. Jom balik. Akhir takut api. Kita tengok lah fire show. Jom balik. Tengok api lagi. Akan takut api lah. Api. Bukan api. Tu kedai. Kita makan. Tengok api dah. Tengok api tak? Tak mau? Tak mau? Jom. Ada orang main pickleball. Ada court pickleball kat sini. Baru tahu. Macam menarik. Tak check out dah. Hari kedua. Nak pergi tempat yang seterusnya. Okay, kita pergi check out dulu. Bagi kunci. Teman. Alright, jom. Okay, dan ni kita berada di Komta. Kita nak pergi Aquara. Tengok ikan. Turun. Mana?
Bawa akil sini. Dah je. Sini. Oh. Indonesia ke? Akil Indonesia. Tolong. Oh, lari lah. Okey. Indonesia ke? Nampak Indonesia ni? Lari sana. Ini adalah harga tiket untuk masuk ke butik akuarium ni. Kat sini terdapat berbagai-bagai jenis ikan, daripada ikan air tawar hinggalah ke ikan air laut. Oh, nak apa? Masuk dengan ikan. Okey. Ni ikan yang berbelah dulu okey. Ikan tiger barb. Bukan dia. Clownfish. Ni ikan apa? Ni yang akuarium yang cantik ni. Dia macam menyala bosku. Menyala bosku. Dia macam lampu neon kan. Dia kena lampu biru tu dia menyala. Lampu neon. Okey, dia ni ke? Ikan besar ni. Oh. Besyaknya. Cantiknya ikan. Katak pun ada tu. Okay. Tu katak. Oh, ni katak rare. Batman frog. Ni budget frog. Budget je. This is a dragon. The earth dragon. Ada mengkarung. Ikan apa ni? Ada kaki tak? Salamander. Ikan paru-paru Afrika. Dia macam ada kaki tu. Dahsyat. Okey, tengok gamat lagi. Tengok gamat. Boleh? Try. Oh, tangan tu. Pegang. Apa pun rasa dia Oh. Oh, lembut. Dia kena picit lah ayat kan? dia kecil keluar air takut. Nah, okey. Lagipun air Pegang. air masuk takut. Oh. Okey, terima kasih. Ya, tak. Tak tekan. Takut ah. Kita dah habis dah tengok ikan. Kita nak pergi tengok dinosaur pula. Takut onok semua dah. Okey, kita dah sampai di Jurassic World. Kita masuk ke dunia Jurassic Park. Tengok dinosaur. Kalau hampa nak rasa pengalaman berada di dunia dinosaur, hampa boleh cuba masuk ke Jurassic Research Center. Dekat sini terdapat banyak replika dinosaur yang hampa boleh tengok dan juga info-info tentang dinosaur yang ada dekat sini. Kalau dinosaur tadi. Okey juga. Ya, kita dah sampai di tapak penggalian bangka tulang dinosaur. Yang sudah wujud berjuta-juta tahun dahulu di atas komentar ni. Masih tak habis lagi dah. Dari dulu main ni tahun 2023 main dah ada tak habis kali. Sini tempat simpan telur dinosaur. Do not climb. Uish, hidup kan? Dinosaur hidup. Kaki aku syuk lah mendengar. Pegang ke? Oh, nampak dah. Okey, tu okey. Dia show.
panas mak. Tadi ada aircon kat luar lah. Okey. Akhir dah tahu lah dia settle ke, dia takut ke. Tadi honok. Dia dah masuk, takut lah. Ya tu anak dinosaur ke? Tu. Tu anak dinosaur. Hendak siap. Banyak dinosaur. Banyak. Oh. Ni bewok apa? Ni bawa dinosaur. Tak dapat jadi dinosaur. Ini Spinosaurus. Ni mau tirek. Lari. Lari. Tirek ikan. Cepat. Lari tirek. Oh tu tirek keluar. Digigit hangkau. Cepat ke. Cepat lari ke. Lari. Jom. Kita selamat. Jom. Pom. Selamat. Jom. Habis dah. Okey, sudah habis dah. Jadi kita di Penang. Nak balik lah. Jom. Jumpa lagi.